Satafariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umat aku pecah 73. Syintani wa sab'una finnar, 72 masuk neraka. Nampak? Wahid fil jannah. Satu masuk syurga. Ya Rasulullah, man wahid fil jannah? Wahai Nabi, hak satu syurga tu hak mana? Nabi jawab, 3 jawapan. Hadis cerita ni ada 15 hadis, 15 riwayat, 14 orang sahabat. Okey, muciklah habis kita hadis 15 hadis, 14 sahabat. Okey, Nabi jawab yang pertama, ma ana alaihi wa sahabi, akidah yang aku berada atasnya atau jalan yang aku ada atasnya dan sahabat aku. Hadis yang kedua Nabi jawab al-jamaah. Nampak? Hadis yang ketiga ahlus sunnah wal jamaah. Ni 3 ni. Jadi sunnah itu Nabi dan sahabat, jamaah itu majoriti yang ramai ini. Dan dalam hadis yang lain la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Nampak? Alaikum bi sawadil a'zam. Umat aku yang ramai tak akan jadi sesat atas puak ramai. Hak terpencil jadi sesat. Faham tak lagi? Maka ikutlah kamu yang ramai. Jelas tak lagi? Ustaz, baru-baru ni ada dengar pernyataan daripada Ustaz Azajus. Dia membawa satu hadis tentang hadis 72 masuk neraka dan satu golongan yang akan masuk syurga. So, sahih hadis Ustaz? Okey. Hadis ni sebenarnya banyak di kalangan sahabat Nabi meriwayatkan. Setakat. Bukan 5 sebenarnya lebih. Tapi riwayat yang berbaki lebih pada 5 tu dhaif. Okey, hadis ni ada Abu Hurairah riwayat. Lepas tu ada riwayat Anas bin Malik. Ada riwayat Auf bin Malik. Lepas tu ada riwayat Abdullah bin Amru. Ada riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sahabat-sahabat Nabi yang riwayat lah hadis ni. Semua jalur-jalur ni yang sahih adalah riwayat daripada Auf bin Malik. Itu yang sahih. Lepas tu kurang sikit sahih riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kan? Lepas tu tahap ketiga yang kurang lagi sahih tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lepas tu yang tahap yang keempat yang kurang lagi sahih tu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lepas tu ada satu lagi riwayat daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amru, yang tu dhaif. Okey, semua riwayat-riwayat itu. Lepas tu ada lain lah. Ada Abu Umamah Al-Bahili pun ada, tapi dhaif. Abu Sa'id Al-Khudri pun ada, dhaif. Wasilah, dhaif. Adalah beberapa riwayat, tapi yang tu dhaif. Okey, dalam semua riwayat itu secara konsisten menyebut berkenaan dengan orang Yahudi berpecah kepada 72 puak dan umat Nabi Muhammad berpecah kepada 73 puak. Berpecah. Satu syurga. Yang tu yang konsisten. Jadi part tu sahih. Tapi ada khilaf berkenaan dengan berapa pecahnya orang Nasrani. Itu khilaf riwayat. Ada riwayat mengatakan berpecahnya orang Nasrani itu 71 puak macam Yahudi. Ada pula satu riwayat kata orang Nasrani itu berpecah kepada 72 puak. Itu khilaf riwayat. Tapi kalau sebut riwayat mengatakan Yahudi berpecah kepada 71 puak, itu sepakat. Semua riwayat sahih dan dhaif lah. Bila sebut umat Nabi Muhammad berpecah kepada 73 puak, itu semua sepakat. Segi riwayat. Jadi dalam tajuk 73 puak, umat Islam berpecah, 71 puak, Yahudi berpecah, yang tu sepakat. Segi riwayat. Tapi bila sebut Nasrani berpecah 72 puak, itu khilaf. Sebab ada riwayat kata 72, ada riwayat kata 71, macam Yahudi. Sebab ada satu matan, dia guna perkataan Banu Israel. Iftaraqat Banu Israel, berpecah kaum Bani Israel. Jadi bila Bani Israel, dia umum sangat. Sebab Bani Israel ni, Nasrani pun Bani Israel juga, kan? Ada pula matan lain, dia guna perkataan Ahlul Kitab. Aku tahu pula. Jadi situ tu kita nampak lah dia punya kesepakatan. Jadi kita ambil part umat Nabi Muhammad 73 puak. Itu yang sahih. Yang sepakat. Yang semua riwayat sahih. Sepakat. Kan? Jadi bila semua sepakat, sahih dan dhaif. Jadi dhaif itu boleh dianggap sebagai penguat kepada yang sahih je lah. Kan? Sebagai istishhad dia panggil kan. Istishhad menguat kepada riwayat yang sahih lah. Pada 73 puak. Cumanya bila sebut berpecah kepada banyak pihak, semua dalam neraka kecuali satu. Satu tu siapa kan? Jadi bila satu tu, yang tu khilaf riwayat. Ada riwayat kata al-jamaah. Ada riwayat kata ma ana alaihi wa ashabi. Yang ni disebut oleh Ustaz Zaidul dalam video tu. Ma ana alaihi wa ashabi al-jamaah. Lepas tu ada ahli sunnah wal jamaah. Ada secara terang perkataannya ahli sunnah wal jamaah. Ini perkataan yang digunakan dalam matan hadis lah. Okey. Bila kita semak riwayat yang menyebut ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang satu itu? Satu tu adalah ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang atas jalan aku dan sahabat-sahabat aku. Yang tu dhaif. Riwayat tu dhaif. Itu dhaif. Kan? Jalur dia daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi lah. Bapak dia pun sahabat juga, Amru bin Al-As kan. Sahabat Nabi terkenal tu Amru bin Al-As mati kat Mesir. Kawan baik pada Sayyidina Umar kan. Jadi Amru bin Al-As tu, lepas tu anak dia Abdullah riwayat hadis tu. Hadis tu dhaif kan, yang ada tambahan ma ana alaihi washabi. Kenapa? Sebab ada seorang perawi namanya Abdul Rahman Al-Ifriqi, dia dhaif.
Dan ulama yang mengatakan jalur itu dhaif ni adalah As-Sakhawi, Al-Imam As-Sakhawi. Dia kata dhaif. Lepas tu yang sahih Al-Jamaah. Jadi siapa yang satu tu? Nabi kata Al-Jamaah. Itu yang sahih. Yang lain semua dhaif. Sebab ada satu lagi dia kata menggunakan perkataan As-Sawadul Azam, golongan yang hitam pekat. Sawadul Azam ni terjemahan harfiah ni hitam pekat lah. Maksudnya kelompok yang ramai kan. Itu dhaif sebenarnya. Dia itu dhaif. Imam As-Sakhawi kata dhaif hadis ni kan. Okey, ada pula Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah pun dhaif. Disimpulkan oleh ramai ulama-ulama hadis, perkataan Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan hadis, tapi perkataan itu adalah tasarruf ar-rawi dia panggil. Tasarrawi ni maksudnya perawi itu menambah. Perkataan perawi yang mensyarahkan hadis. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan perkataan Nabi, tetapi itu adalah tasarruf ar-rawi. Perkataan yang datang daripada perawi hadis. Dalam istilah hadis yang lain dia guna perkataan mudraj. Mudraj ni istilah hadis Alright. Jadi kalau kita tengok kat situ yang paling kuat ni adalah Al-Jamaah lah. Jadi bila sebut Al-Jamaah, itu yang timbul siapa Al-Jamaah itu. Sebab semua klaim. Orang PAS klaim, orang ingat agama yang ni klaim, orang Salafi klaim, orang Syiah Rahmatullah pun klaim. Betul. Dia kata satu golongan ni dia lah. Dia yang dia kata Al-Jamaah tu kan. Jadi Al-Jamaah ni maksudnya apa? Tu yang didebat. Sebenarnya dalam kalangan ulama-ulama Islam dulu dan sekarang ada debat. Lazim sangat yang kita dengar bila sebut Al-Jamaah di situ tu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang kita bisa dengar lah. Sebab dikaitkan dengan masuk syurga. Jadi bila kan semua dalam neraka kecuali satu. Satu yang syurga tu. Jadi syurga maksudnya orang Ahlussunnah wal Jamaah sahajalah syurga. Makanya orang Mu'tazilah, orang Khawarij, orang bla 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 tu semua tu masuk neraka lah. Itu bila ditafsirkan Al-Jamaah itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu memang lazim kita dengar. Itu lazim. Anda tak kata macam tu Itu lazim dikupas oleh para ulama. Lazim sehinggalah timbul tasarruf ar-rawi bila sebut yang satu tu Ahlussunnah wal Jamaah terus dia bubuh. Padahal itu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya sebut Al-Jamaah. Okey. Jadi bila timbul siapa Al-Jamaah, ada seorang ulama yang cuba tafsir dan anda rasa menarik kupasan dia. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Ceramah dia tu adalah itu. Agak menarik dia kupas. Dia kata yang dikatakan Al-Jamaah ni adalah dalam hadis tu bila sebut jamaah dia ada kait dengan masuk syurga. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis tu satu tu syurga dan satu yang syurga itu adalah jamaah, maka Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti kata yang jamaah itu adalah orang yang mengakui Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Tiada Tuhan kecuali Allah. Syurga. Itu Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dia tafsirkan. Okey. Sebab dia kata ada satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, yang Nabi Muhammad SAW kata, Nabi Muhammad gambarkan orang Yahudi Nasrani itu sebilangan daripada umat aku. Kurang lebihnya Nabi Muhammad gambarkan dalam hadis itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani itu di kalangan umat aku juga. Apabila dia tidak beriman dengan apa aku disampaikan, maka dia masuk neraka. Jadi Yahudi dan Nasrani dalam matan hadis tu digambarkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dalam hadis tu menggambarkan Yahudi dan Nasrani itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada matan hadis tu, Sa'id Ramadan Al-Buti kata, "Iftaraqat Banu Israil ila sintaini wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati." Umat aku bakal berpecah. Jadi bila sebut umat aku, kata Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, Yahudi Nasrani pun termasuk. Sebab dalam hadis Muslim tu, Nabi menggambarkan Yahudi Nasrani itu sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Jadi kalau umat, jadi yang dikatakan berpecah 73 puak itu, apakah merujuk kepada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah? Bukan kata dia. Bukan. Kata Sa'id. Dia bukan macam tu kata dia. Tapi siapa yang dikatakan 73 puak? Itulah agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Yang satu tu Islam lah.